Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin berkongsi satu prinsip penting yang menjadi jambatan antara disiplin dan kasih sayang dalam keluarga. Didik anak dengan tegas tetapi dengan kasih. Wahai ibu bapa, dalam membesarkan anak, kita tidak boleh terlalu keras sehingga mereka takut dan kita juga tidak boleh terlalu lembut sehingga mereka hilang arah. Kita memerlukan keseimbangan di mana kita tegas menjaga peraturan tetapi penuh kasih dalam penyampaian. Anak memerlukan batasan tetapi mereka juga memerlukan pelukan. Anak memerlukan teguran tetapi mereka juga memerlukan sokongan. Anak memerlukan disiplin tetapi mereka juga memerlukan kasih sayang. Wahai ibu bapa, tegas itu bukan marah-marah, tegas itu bukan menengking, tegas itu bukan menghukum tanpa mendengar. Tegas adalah menetapkan peraturan yang jelas, memastikan anak tahu apa yang betul dan salah, konsisten dalam membimbing, berkata tidak bila perlu. Bila menegur kesilapan tanpa merendahkan anak, memberi akibat yang mendidik, bukan yang melukakan. Kasih pula adalah cara kita bercakap, cara kita menyentuh hati anak, cara kita mendengar alasan mereka, cara kita memulihkan jiwa mereka selepas dimarahi, cara kita menunjukkan kita tetap sayang. Walau mereka membuat silap, tegas tanpa kasih, melahirkan anak yang takut tetapi tidak hormat. Kasih tanpa tegas melahirkan anak yang manja tetapi tidak berdisiplin. Tegas dengan kasih melahirkan anak yang berani, beradab dan matang. Wahai ibu bapa, kadang-kadang bila kita tegas, anak menangis, kadang-kadang mereka merajuk, kadang-kadang mereka tidak faham, tetapi suatu hari nanti bila mereka dewasa, bila mereka menjadi ibu bapa, bila mereka menghadapi dunia yang sebenar, mereka akan berkata dalam hati, terima kasih ibu, terima kasih ayah kerana mendidik aku dengan tegas tetapi tidak pernah berhenti menyayangi. Sebagai pengetua dan sebagai seorang ayah, izinkan saya berpesan dengan penuh kasih, didiklah anak dengan tegas yang membentuk dan kasih yang menyembuhkan. Kedua-duanya saling melengkapi, kedua-duanya membina kekuatan jiwa anak, kedua-duanya menjadikan anak insan yang besar jiwanya. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai ibu bapa mendapat inspirasi dan bimbingan. Terima kasih ibu bapa. Didiklah dengan tegas tetapi jangan pernah hilang kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin berkongsi sesuatu yang sangat halus tetapi sangat penting dalam memahami jiwa anak-anak kita. Anak pun ada hari penat. Wahai ibu bapa, kadang-kadang kita lupa bahawa anak bukan robot. Mereka bukan mesin yang setiap hari boleh belajar, setiap hari boleh dengar cakap, setiap hari boleh fokus, setiap hari boleh gembira. Mereka manusia kecil yang sedang belajar mengenal dunia. Dan seperti kita, mereka ada hari yang berat, hari yang letih, hari yang emosinya turun naik, hari yang mindanya penuh, hari yang mereka sendiri tidak tahu untuk meluahkan apa yang mereka rasa. Wahai ibu bapa, bila anak balik sekolah dan diam, mungkin mereka penat. Bila anak tidak mahu buat kerja sekolah, mungkin mereka penat. Bila anak tiba-tiba mudah marah, mungkin mereka penat. Bila anak merengek, mungkin jiwa mereka sedang lemah. Bila anak buat perangai, itu bukan tanda mereka nakal. Itu tanda mereka sedang mencari ruang untuk berehat. Kita orang dewasa bila penat pun kadang-kadang kita hilang sabar, kadang-kadang kita hilang fokus, kadang-kadang kita hilang mood. Apatah lagi anak kecil yang emosinya masih rapuh. Wahai ibu bapa, anak yang penat bukan perlu dimarah. Mereka perlu difahami. Mereka perlu dipeluk. Mereka perlu tempat untuk berehat. Mereka perlu masa untuk bertenang. Kadang-kadang apa yang anak perlukan bukan nasihat panjang, bukan teguran keras, bukan soalan bertubi-tubi. Mereka cuma perlukan ayat lembut. Tak apa, rehat dulu sayang. Ibu faham kamu penat. Ayah tahu kamu dah cuba. Ambil masa kamu dulu.
Ayat-ayat seperti ini, walaupun ringkas, memberi kekuatan luar biasa kepada jiwa anak. Sebagai pengetua dan sebagai seorang ayah, izinkan saya berpesan dengan penuh kasih. Fahami penat anak. Kerana bila penat mereka difahami, jiwa mereka terasa selamat dan mereka akan kembali kuat. Anak yang dihargai emosinya akan membesar menjadi anak yang matang, beradab dan penyayang. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai ibu bapa mendapat inspirasi dan kekuatan mendidik anak dengan hati yang lembut. Terima kasih ibu bapa, fahamilah penat anak kerana mereka juga manusia kecil yang sedang belajar kuat